datang semua. Ini masa kita tunduk berhemah, bukannya lemah. Ini apa? Wah. Ini adik. Ini adik. Semangat wajah, putihmu bersih, budi pekerti, kuning berdaulat, payung negara, pandang di semua, usaha dunia telah kau tawar, jauh dan luas telah kau redam, membawa semangat, jiwa merdeka. Tumpung kandang, pohon pulut. Belum melaka. Daun pandan. Okey. Ini apa? Kelapa. Kelapa parut. Kelapa pulut. Okay, hari ni apa nak masak apa? Masak Ondeh, ondeh. kentang. Okay, yang pertama. Kita sediakan satu bekas. Kau masukkan dekat sini tau. Ni tepung pulut. Pulut. Masuk ni. Tepung pulut. Pohon pulut. Masukkan 6 sendok tepung pulut. Ini sini pula. Tak apa sini. Kacang. Lepas tu gandum. Sekarang kita akan potong gula melaka. Ni gula melaka Oh. Okey, aku dah pisah mana. Aku tak petak tau. Ondeh, ondeh. Okey, dah tepi. Okey, sekarang kita masukkan air ni. Air masak atau minum tak dalam bekas ni. Okey, kita nak masukkan tepung. Okey, bagi apa? Ya, sabar. Di sini. Masukkan seselo. Okey, dah kita stop dulu. Kita kacau-kacau pakai sendok tadi. Ya, buat dah. Okey, kacau-kacau. Kacau apa? Pedang-pedang sebelah macam tu. Oh, tak apa. Mana muka masak sebab pakai apron. Supaya baju kita bersih. Kita tak payah. Okey, bila dia ni kita bagi. Okey, sekarang Yafa tengah uli. Ondeh-ondeh. Kita akan bahagi kepada 4 warna. Putih tak 3 warna sebab putih kita akan gunakan kelapa parut. Mami nak buat. Boleh. Tak boleh. Tak. Okay, sekarang Yafa nak bahagikan kepada berapa warna? Kuning, biru, merah. Okay, so kita akan masukkan ni kita letak warna. Kita tarik, kita tinggal ni. Kita ambil taruh sikit. Dah, dah. Oh, kami dah kuning. Masalah ni orang tengoklah yang seorang ni masak. Jadi tugas dia jaga api, jaga periuk. Lepas tu tekan, letak ni gula melaka. Okay, sekarang Yafa tengah gaulkan kelapa dengan kita punya ni. Pegang. Okay, sekarang kita nak test. Okay, makan. Okay, pasti Yafa makan. Nak juga. Pergi ke dalam ke. Nak juga. Makan. Dia nak juga. Minum biru. Makan. Ya tak. Ni pula rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka!